Mungkin petang ni boleh cepat sikit kot, pasal aku dah makan kan. Kena arah. Lepas aku buat comparison ni antara waktu pagi dengan waktu petang tu, waktu yang terbaik untuk hiking adalah Alright, dah sampai kat Bukit Talipong. Bakar-bakar balik yang aku je baru main. Pergi mampus. Sekarang dah menunjukkan pukul 9 suku. Awal lagi, still lagi pagi kan. Okay, sementara Tara nak sampai pintu masuk tu, aku buka timer je. Stopwatch, silap. Masuk je pintu gate ni, aku terus tekan. Let's go. Aku tak mau rushing. Aku nak berjalan dengan pace yang relax, santai-santai ya. Sebab sekejap lagi bila hang rushing, nanti 10 minit 5 minit pancik dah weh. Lepas tu benda bukannya hang rabat tangga sekolah, mendaki je weh. Benda lutut nak pakai 2 kali hari ni. Kita main pace santai lah. Dan petang ni pun aku akan guna pace yang sama. Tak ada orang naik ya, aku je yang naik. Dengan aku pagi tadi minum air, tapi aku memang jenis yang tak makan pagi-pagi. Tak lalu aku tak boleh kalau nak pergi hiking ke nak pergi jogging kan, kedarah nasi lemak lah, roti weh, tak boleh pergi. Tak apa, kita tengok dulu performance aku punya fizikal aku dengan hanya berbekalkan ayam kosong. Mungkin petang ni boleh cepat sikit kot, pasal aku dah makan kan. Ada orang weh, aku seorang lah. Buka balik je. Silap lah main lambat. Aduh. Kita start track yang memacok tu. Ni yang menguji kita punya kekuatan mental dengan fizikal. Pedah dah. Berapa minit dah lalu lah. Syok set 11 minit baru segini. Hai. Okay, dia memacak lagi sekali. Satu benda aku boleh habak, kalau hampa lalu trek memacak macam ni kan, langkah hampa jangan bosak. Hampa buat langkah besar-besar, silap lah. Langkah dia kecil je. Nak besar-besar, nak cepat sampai nak buat apa? Nampak nak cepat sampai, apa function? Dekat pukul 10 lah. Tadi minit ke 20 minit. Buat aku rasa macam masa ni cepat kan. Masa macam bukannya naik lama pun. Expectation aku 30 minit sampai. Wih lawa. Sana tu dia mencana untuk kali terakhir. Lepas tu sampai viewpoint. Oh, saat ni tak lama pun. Weh, pancik. Kalau aku repeat hari-hari ya, sebulan betul-betul. Lepas tu aku diet kan, makan setengah. Confirm kubur.
34 minit, which is di mana pace yang normal untuk semua orang. Oh, game makcik-makcik pun steady turun bukit dengan kepala lutut masing-masing. Saya recommend kan, perempuan naik jeep boleh save tenaga. Ya, kita kat viewpoint tapi belum sampai lagi. Ada lagi. ...38 minit. Lagi aku sebenarnya 40 sampai atas, tapi macam tak ada lah. Ayo. Syak. 42 minit, 4 saat 10 milisaat. Macam lama je. Kaki aku still steady lagi. Banyak lagi stamina. Kita layan sat view. Okay, 10 minit. Dan inilah pemandangan environment di waktu pagi yang tak berapa nak pagi sangat ni. Tak ada rezeki nak dapat awan kapet. Kalau aku main lepas subuh ni, kemungkinan besar aku dapat ni. Tapi tak apa. Solar ni aku nak sambung pengiraan aku time turun. Macam tadi naik tadi 42 minit kot kan. Kalau aku campur dengan turun, kita tengok total keseluruhan naik dengan turun aku di pagi hari berapa. Let's go. So kita akan teruskan dengan turun 42 minit. 3, 2, 1. Okay, let's go. Okay, dah sampai viewpoint. Kita lihat ke 44 minit. Di mana minit lebih daripada atas tadi. Power boy. Macam New Zealand. Aduh lutut aku. Aduh lutut aku sakit. Aduh. Okay, kita dah masuk kawasan kebun. Di mana sekarang dah minit ke? Jam 4 minit lah weh. Naik bukit telefon macam ni pun 1 jam. 1 jam lah. Walaupun 300 ke 200 mdpl lah. Ke aku yang terlalu slow. Aku kalau turun ni, lutut aku dia ni sikit, dia sakit sikit lutut belah kanan ni. Kalau kata lutut aku tak injek, aku boleh turun laju lagi. Maybe bawah sejam 50 lah. Sikit lagi. Ramai lagi manusia-manusia yang tak balik-balik dari puncak bukit telefon tadi. Tak balik pukul berapa? 11.30 dah dah. Aku rasa mereka ni main awal daripada aku ni. Keluar saja gate tu, aku akan stop watch. Tengok berapa lama tempoh aku mendaki dan menurun time pagi. Out. Stop. Aku telah menghabiskan 1 jam 14 minit 16 saat 36 milisaat. Ni pagi oh. Okay lah, nice. Asal ke tu? Benaran. Aku ingat dia pun nak ligang.
Alright, so untuk pagi tadi aku dah menyelesaikan pendakian dan penurunan Bukit Talipong ni 1 jam 14 minit 1 jam 14 minit. So tu adalah performance untuk pagi ni. Penat ni weh. Kita try teruskan lah macam mana. Jadi see you in the petang ini. Macam lagi tak ada orang je. Adalah juga berapa kerat. Sekarang dah pukul 5.25. Berapa orang je mai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Koma punya lutut. Jangan buat hair. Kita nak pakai lagi. Sekali lagi. Aku rasa kan brother-brother yang pakai motor yang berapa kerak je tadi tu, mereka mesti jenis yang satu komuniti yang mereka buat lepas-lepas balik kerja mesti akan hiking lah. Pasal masa aku hiking dekat 8888 tu, hak yang main petang-petang tu, orang-orang situ juga, orang sama. Bang nak tumpah bang. Hidup aku dah berat lah ni. Senang-senang ni motor. Nak ciwi. Ada mai dah. Sampai pokok nyok. Tapi tu 13 minit. Pagi tadi sampai sini aku tak ingat apa-apa. Laju lagi. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. View masjid putih. Awan pun odok-odok. She puts her hand in mine. 27 minit. Hampir setengah jam. Weh, sini dia tak jauh sangat. Dia tak dekat sangat weh. Boleh ke aku capai target aku weh. 140. Never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Target anda 40. Kita try. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. 41. Kurang 2 minit daripada tadi. Boleh lah. Walaupun aku agak tak berpuas hati. Tak. Nak atas luat. Bagus ajak aku mengopi. Cat. Pakai kopi roja aku buat. Dekat 6.20 lah. Jadi kita turun tadi 41 minit. Betul 42 minit. Jadi kita akan kalkulate pula jalanan turun kita. Pasal tadi 1 jam 12 minit. Kali ni maybe 1 jam 10 dan ke bawah. InsyaAllah aku try selaju yang boleh lah.
Jom aku nak balik dulu lah. 6.30. Sebelum 7 ni, InsyaAllah kita akan sambung 41.59 minit ni, atau 42 minit lah. Dalam 3, 2, 1, let's go. Jumpa lagi di minit ke 25. Aku tak larang nak record dah ni. Apa tengok view. Memang tak mengecewakan. Sebab tu telefon ni antara the best view lah dalam negeri Kedah. Bukit-bukit lain tak boleh nak fight lagi lah. Bila nak sampai ni, tak larat ni. Berada motor ni tak balik lagi. Okay, sampai kat kawasan kebun-kebun tu, baru aku nak tengok timing aku dah takat mana. Dia kaki aku sakit. Alright, suramnya berapa minit kita dah lalu 1 jam 2 minit. So untuk memecah rekod pagi tadi tu, aku kena aim 10 minit sahaja maksimum lah. Entah, aku tak sure lah boleh ke tak. Saya jalan ni landai, tapi landai pun panjang. Woi, nak habis lah. Aku tak tahu empat berada tadi tu hampa nak balik bila oi. Lepas isyak ke apa hampa nak balik. Okay, akhirnya alhamdulillah selesai. 1:12 minit, kurang 3 minit daripada pagi tadi tu. Pagi tadi 1:15, ni 1:12, kurang 3 minit. Tadi aku naik tadi 41 minit. Lepas tu aku turun tadi tu, aku kira-kira 34, 35 something lah, 30 lebih lah. Lebih kurang dengan pagi, tapi dia kurang 2-3 minit lah. Jadi itu sajalah aku punya perbandingan ataupun comparison antara pagi dengan petang. Aku tak mau buat weh, kira gerak tu. Thank you kepada yang menonton video ni sampai habis. Aku appreciate sangat-sangat. So bagi aku lepas aku buat perbandingan ni kan, antara waktu pagi dengan waktu petang tu, waktu yang terbaik untuk hiking adalah waktu petang weh. Tapi berdasarkan aku punya pemerhatian ni, orang lagi suka hiking pagi kan. Walaupun petang tu lagi laju sikit lah, aku rasa lebih prefer kepada pagi kot. Sebabnya hang memulakan aktiviti harian hang dengan mendaki gunung, di mana bagi aku baguslah benda tu. Dan biasanya waktu pagi ni lah orang nak cari awan kapet nak tahu, nak cari view yang lawa-lawa. Petang mana ada view kapet, petang matahari je. Jadi terima kasih kepada hampa yang tengok sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel aku supaya hampa tak terlepas video-video yang akan datang. See you in the next video. Bye bye.